Aku pun tak faham, ada ke perfume kereta besar macam ni tak sampai RM10 harga dia? So inilah dia perfume yang tengah hangat dalam titi sekarang. Banyak sangat jualan dia. Sebab apa? Sebab dia besar dan juga haruman dia sangat-sangat best. Perfume ni juga sangat sesuai untuk korang letak dalam kereta, dalam office, dalam rumah, ruang tamu, dalam bilik air. Pasti korang akan berpuas hati dengan haruman dia. Cara nak guna perfume ni senang je. Korang bukakan aluminium foil tu macam aku koyakkan separuh je. Sebab perfume ni besar, so tak perlulah nak buka habis kan. Tapi terpulang pada korang lah. Bila korang dah koyakkan aluminium foil tu, korang just tutup balik lah penutup putih tu. Perfume ni dia boleh tahan 3 bulan tau. So memang berbaloi-baloi lah kalau korang beli. Macam aku beli perfume yang berbau peach. So memang best lah sebab dia bau manis-manis, bau buah kan. So memang favourite aku dari dulu bau peach ni. Niat aku beli perfume ni memang aku nak letak dalam kereta lah. So tempat yang paling sesuai bagi aku adalah bawah si kereta. Macam perfume ni dia ada banyak jenis bau lah. Ada peach, lemon, cologne, mint dan juga jasmine. So tengok atas selera korang lah suka yang mana. Perfume ni memang wajib korang kena beli sebab bau dia sangat-sangat best dan juga tahan lama. Sedapnya bau.